I'm on a mission, gotta make it to the top. Every day, every night, I'm grinding, no stop. Mass bros in the house, we don't play no games. We're here to dominate, leave the weak in pain. We're the ones who never back down. When the pressure's high, we wear the crown. No limits, no fear, we're the new breed. Rising up, we can't be beat. Mass bros, Mass bros, we're the ones who reign. Selamat datang ke Mass Bros Podcast. Anda bersama Rauf, Brock, Shazwan and right here. Hari ini Im dah balik Bali ya kira. Sudah balik. Kau pergi ya? Pergi baik. Berapa hari ya kau pergi Bali? Aku pergi 8 days lah. 7-8 days lah. Ui lama sure. Lama tu? Jet lag lah. Jet lag sikit lah. Tapi it was a good trip lah. So apa kau buat apa kat situ Bali? Aku sana kira aku bilang the things aku buat Aku as I remember aku pergi macam water sports. Ya aku nampak. Water sports standard lah. Macam berenang rambut, jet ski. Aku ni first time jet ski. Baik tu. Bukan jet ski Yang kau post baik tu. Okay. Ni benar betul lah. Sebab aku dengar rugby players kan pergi Bintan. Maka Sio cakap benar but. Tapi tak kau lari Sio. Itu tak nak. Sana pergi apa tu? Pergi overseas untuk training ya. Sio. Tapi aku baca yang news yang aku rasa kau balik 17 kan? So the next day kalau tak aku dah stay sana tu. Volcanic eruption. The day after aku dah baca alamak wasted. Sip Sio. Itu bunyi dia. Tapi kat sana lagi aku main jungle cut. Kira kau dari the top macam hill, kau then turun pakai this one cut ni all the way laju gila Syul. Macam luge macam luge. Tapi it's legit macam cut. Bukan kau cakap pergi Bali sebenarnya kerja Kerja juga. Kerja main-main lah. Kerja tak main-main sangat. Tapi best after that yang kecak dance. Tu macam a good experience Tu jauh sikit ada punya location kan. Jauh. Aku tinggal kat Nusa Dua. Dia tu aku pun lupa kat mana. Ubud ke aku rasa. Tapi baik Ubud. Kau pernah pergi Bali Nah, aku pergi dengan wife honeymoon. Aku pergi Canggu. Canggu popular tapi banyak foreigner. Yes, correct. Aku sana banyak gila sah. Habis nak pergi ke yang jauh nak mampus. Jauh gila 2 hours. Naik motor. Jauhnya. Cak. Okay, korang try. Kau try cak. Okay, kau cak. Kedong. Okay, kita dah boleh. Dah boleh. Lain mil. Dia ada ramai-ramai orang. Ni Singapore nya. Dia ramai-ramai orang tu. Aku dengar cak. Tapi baik gila sekarang. Dia apa motif buat benda tu? Dia is a cultural thing Aku ingat at first macam ni ada diorang macam baca-baca dia orang kena sampuk Padahal tak ada. Tak ada. It's just macam show. So aku ingatkan dia macam kuda K-pop. Tak sah. Tak ada orang kena sampuk apa. Diorang just macam happily nyanyi-nyanyi. Yang performance yang monyet tu pun main-main main-main. Macam orang. Tapi seram sikit monyet tu. Seram. Aku tengok kat YouTube macam dia pergi kat orang kan. Tapi kelakar dia kelakar gila. Ya. Dia kacau-kacau orang. Part of the play Buka topeng lah siapa baru kelakar. Kalau pakai topeng dah aku takut je. Gini. Aku ni Bali experience. Tapi ada 1 hari 2 hari tu aku Bali sikit. Dengar ramai orang macam Masa join aku sakit gila. Apa ni Bali Belly? Makan salah. Aku makan salah. Makan apa je? Aku dengan wife aku makan macam banyak benda okey. Tak kena, tak apa. Maybe that one day aku makan otak apa Otak asni. Otak kambing. Otak kambing? Otak kambing sah. Kau tak pernah makan otak kambing ah? Tak pernah. Damn. Maybe that's where aku pun tak pernah. Tapi sedap. Dia macam rasa dia macam som-som sikit. Okay. Tapi boleh chew. Som-som boleh chew? Tak boleh. Som-som sedut je. Sedut. Tapi ada chew sikit. Sedut dia macam mana? Tu nak kena ajar ke? Okay. Tapi otak Otak kambing. Otak. Tapi baik. Dia nampak macam otak yes, nampak macam otak. Damn. Tak tahu otak kambing ke otak apa. Kalau otak ayam kecil sangat. Ni macam bola ni saiz, tapi kecil sikit.
Sekali buka Cek otak. bola kambing. Bopli kami. Tak ada. Sekali beli pakcik yang jual Dia macam kat tepi. Udah Sedap ya mas. yang kerinting karat tu udah kena. Wah, Habis kau duduk villa. Oh tak, aku duduk hotel ni. Biasa-biasa. Hotel, hotel je. Aku tak pernah dengar, aku tak pernah tengok orang kau pergi Bali duduk hotel. So aku tak tahu diorang ada hotel ke tak. Selalu Ada. villa, Diorangnya selalu luxurious gila sah. Oh, macam hotel biasa ya. Oh, hotel biasa. Okay. Tapi enjoy. Tapi kau tak kena kacau hantu apa. Bali ke Ada people kena macam kau satu orang ni sakit. Then mak dia pergi mak dia actually tak check on dia. Then kita ni neighbor cakap ada macam orang panggil-panggil. Padahal mak dia tak ada kat situ. Damn. So mak dia ada pergi mana maybe recce tempat lain lah. Okay. Tapi kat dalam bilik tu dia macam dengar orang panggil-panggil nama dia. Kat kita dia neighbor. Dia macam kat dah hotel tu. kat hotel tu. Tapi hotel tu sunyi ke macam meriah? Kalau malam Memang sunyi. sunyi. Kalau pagi dah Ada patung-patung ah. Aku tahu Bali tu. patung. That hotel tak ada sah surprisingly. Patung kalau kau pergi villa. Itu yang Aku dengan wife aku that time book villa. kau dua je. Sure, seram. Dia muka dia semua typical yang macam Aku punya semua macam gitu tu. tak all out sangat. Aku punya dia punya dragonnya patung kat luar. Oh, dragon pun seram, Swimming pool lah, swimming pool. Habis tapi ada benda Oh, dragon. dia macam bungkusan ke atas ceiling. Nanti kau nampak. Kalau kau cari kau nampak. Tapi bukan. Easter egg lah. Tapi kuning sah. Kain kuning. Sekali kau kuning. tahu bila kau masak macam mi soto dia kan letak benda dia. Bukan lah. Dekat atas ceiling ada selit. Dia. Tapi banyak sana macam all this apa ni? Diorang cakap macam statue kan. Pasal diorang Hindu punya ke? prayers Prayers, Hinduism. Dekat luar kedai almost everywhere kau nampak. Ada macam diorang kasih makan gitu. Makan rokok pun ada, hantu sat rokok. Siul lah. Guna garam. Aku nampak kat TikTok dia last few years ago. Dia duduk villa. And then kat komen semua cakap, villa ni diorang duduk pun kena kacau. Tapi dia ni macam dokumen dia punya experience kan. So dia macam apa, first day okay, second day pool dia dah start kotor. Dia tunjuk macam korang tengok video previous ni, kau tengok pool aku kalau apa, yang video ni kau tengok pool aku kalau apa. Swimming pool dia. Swimming pool dia ada macam daun habis jadi hijau. Lepas tu rumah dia Ada orang sabur lah berak kan. tapi ada diorang cakap apa, perempuan tu cakap dalam rumah dia pun bila diorang balik dia macam berserak. Macam orang tu, benda tu tak IP lah. Kira sebelum dia keluar rumah kira dah organize. Keluar balik berserak. Berserak. Macam dia cakap benda tu marah. Housekeeping. Housekeeping. Itu orang pencuri actually. Yalah. Kau tahu yang villa-villa kat sana ada, that time ada keluar news yang couple ni stay kat villa, lepas tu ada orang try tu nak masuk. Oh dah masuk. Then orang dengar macam deng. Kau boleh climb sah? Boleh climb. Alah. Tu yang seram Boleh dia. climb tu. Tu kira villa yang deserted lah. Tak deserted sangat lah. Gila sah. Aku dengan wife aku punya macam boleh climb, tapi ada villa lain. Kalau deserted tak tahu. Tapi dua orang duduk Sana seram lah. Besar pun benda tu. Apa dia? kau dua tingkat. Villa Villa 2 tingkat. Satu je. Kira Tapi villa dia besar. dia punya bilik, hall semua satu tempat, swimming pool. Habis kau nak makan dining table semua kau kena keluar. Ui. Yelah. Tapi villa tu memang untuk khas dua orang lah. Boleh 3 Boleh orang. lebih lah. Boleh lebih. Tapi ada extra bilik lah. Tak ada, satu je. Master bedroom untuk Master bedroom ya. tapi untuk macam couple gitu lah. Mainly for couple. Kau tahu yang macam family je kan, ada macam bilik tidur, common bilik. Ada banyak. Itu bilik kan. itu maybe ada seram sikit. Ada satu seram. Wife aku book satu villa ni. Kat Bali tu kan ni. Bali juga. Itu yang patung-patung yang macam KSI buka. weird. Bukan patung muka KSI dah Poet besar kan. dah leceh. Habis luar villa dia semua kes patung weird. Habis Habis ada satu almari cermin. Aku tutup saya dengan blanket. Marah siapa dia. Muncul lah saya. Tak kacau lepas tu. Sofa tak. Alhamdulillah tak.
Tapi dah coba dah punya tempat dekat macam hutan-hutan tu. Kata Ubud macam hutan-hutan kan. Ubud pun There's something like that. Oh, Tapi asal orang suka pergi Bali sih? Kalau dia tahu villa dia macam seram gitu kan. Asal dia still pergi? cheap lah aku rasa. Cheap thrills lah. Okay, Batam mahal lah. Batam macam murah. Kalau kau pergi Batam murah. Murah. Tapi nak pergi Batam tu sekarang dah mahal. Yalah. I mean, Aku ingat Batam mahal, Bintan yang murah. Kan? Bintan lagi murah aku rasa. Ya, sebab Batam turis punya tempat lah, turis punya tempat. tapi Bintan consider macam Singapore saya. Bintan, bukan Batam. Bintan more to beach tu. Yalah. Batam yang shopping tu. Tapi macam Bintan bukan kau bayar pakai SGD tak? Tak lah, sama juga. Rupiah je. Rupiah juga. Dulu aku pergi dengan Rauf Bintan. Sama je. Tapi yang bila aku kat hotel tu, aku nak ambil makan beli dari Grab ke. Tapi aku jalan balik, aku nampak dua perempuan ni. Dia dress up macam apa tu? Macam KKN ni orang. Aku dah macam, Syah baik Syah. It's not the baik dia. Macam wow. Macam Syah cool gila. Kira baik aku tu tak cakap apa. Aku Macam cool. Aku ingat seram. Tapi dia facing the other way. Tapi aku dari belakang boleh nampak yang dia pakai yang the gold band kat tangan dia. Then tengah rambut poncit. Tengah macam buat video. Dia just duduk facing that way. Sekali Tapi aku tak nak, aku husnuzon dia. Syah Cool ke? dua orang. Dua. Tapi bulu roma naik tak? Ya tak? Aku Benda macam, lain naik kan. tapi cool gila Syah. Aku macam kalau boleh nak tengok sekali lah. Macam diorang cakap barungan. Barongan ni yang Apa tu barungan in the first place? phone aku kat situ lah. Aku tahu barongan dia. Barongan yang ni, yang dia kata yang kuda kepang pakai topeng tu kan. Tu barongan. Oh tu barungan. Apa panggil yang diorang yang joget-joget tu? Yang the ladies. Bunyan, bukan bunyan. Tu moto. Banyan. Aku tahu ada satu yang KKN-nya karakter tu ada nama dia tapi Badarawuhi. itu. Tapi yang kau nampak tu maybe isi dia orang biasa atau jin lah. Diorang duduk straight gila tu. Duduk straight tak gerak. Tak gerak. Tak tengah buat konten. Tapi ada orang macam kat depan juga. Tapi diorang dua macam duduk straight je. Maybe kau je nampak. Tapi cool gila Syah. Sekali dia macam Kan? jangan main-main kat sini Syul. Jangan. Tapi okey lah. Nari kan terang sikit. Okey lah. Betul juga. Bisa kikat dia. Kira sopo. Okay apa? Apa tu? So kena buka yang pasal gangsters ada gangster. Gangster? Ada gangster? Entah kau. Experience. Ni experience sekolah. Sama apa-apa lah. Bali dah base itu je. Bali tu ya. Ada macam pelik-peliknya orang kau nampak ke tak ada? Oh pelik tak ada Syah. Tapi tak ada. Okay. Tak ada. Alhamdulillah. Tak ada macam mas minggir lu miskin. Tapi sana orang semua very nice Syah. Compared to Singapore. Memang part of the service lah. Sebab pasal dorangnya number one income orang is by tourist. Singapore service rabak pat. True. Suka saya Singapore service. Singapore mah who gives a shit. Sabar. Apa kau naik motor lah tu? Ojek tak Syah. Kita aku naik macam van. Oh itu lebih best. Itu lebih best. Tapi dia punya macet dia rabak macet. Macet banget dong. Dong. Aku gak suka. Macet ni mas. Asal kau jatuh macam nak nyanyi. Macet ni mas. Tapi jam memang tu standard lah kat sana Sana rabak. Jam memang standard lah. Tapi laju je orang bawa. Dah laju tapi diorang very cautious juga. Kalau naik motor lah kan. Naik motor selit. Semua selit je. Kereta je. Sana banyak aku rasa Mak Saleh lebih dari orang lokal bawa motor. Ramai Syul. Ramai. Dorang Macam Mak Saleh. That time ada news yang dorang ban kan motor kat situ. Tu kat Bali ke? Bali lah. Bali ke Thailand Aku rasa Thailand lah. Aku tak tahu idea ke Bali. Dorang ban orang from so pasal accident banyak. Indonesia tak panggil Mak Saleh lah. Diorang panggil bulik. Apa tu bulik? Bulik lah Mak Saleh lah. Oh bulik. Kita panggil Mak Saleh kan.
Indonesia panggil orang bulat. Oh dalam dorang punya Slang bahasa. saja. Ya itu bulat tu. Aku bulat. Habis kau tak pergi macam tempat kopi, Ngopi. beli kopi. Kopi susu. Tak salah. Tak apa. Alamak oyster. Tapi kalau pergi Bali, korang kena pergi, nama dia tempat makan dia Tempong. Sana dia punya satu benda ayam kecil-kecil rasa. Yalah, kita Ayam dah dia cucuk kecil, kan. Syul. Kita dah cucuk Macam nak grow? Ayam kecil nama apa? Aku macam Dorang ayam natural. tak boleh mas. kadang bukan ayam, tu burung kan. Burung siapa? Burung ni Burungan. masak pakai burung apa ya? Pipit burung pipit. Tak tahu Pipit kecil saya. Pipit kecil sangat Kecil lah. Tapi ni kecil gila macam siap lek Syul. Ayam like ayam macam chicken wing. gitu. Ya, Kecil tapi kecil. Macam the whole meal half chicken dah macam Singapore punya one wing gitu. Yalah. Indonesia kecil. Dengan dry. Singapore the force feed tu ayam. Ya, dah cucuk. Patut orang sana semua kecil-kecil saya. Sana semua besar mas. Tulang keras tu. Indonesia kau nak cari aku kalau pergi Indonesia dengan family aku kan. Dulu aku pergi Bandung ke Jogja. Kita macam kita cari satu orang gemuk kat Indonesia ni. Very rare. Syul. Ada apa? Ada tapi tak Kira tak kau common. suruh kau jalan. Ini orang dia. Aku pernah kat Batam aku nak beli baju. Tapi tu aku tak besar gini Yeah. Aku just tebal kan. Tengok Kira bajunya sapau lah. bukan gemuk, cuma ada tebal. Sapau lah. Yeah. Dulu kan gym. Abang gym. Abang gym. Kau nak belajar gym, tanya aku. Nanti aku ajar. Okay, nanti off air kita tanya. Minta tips sikit. Lepas tu apa aku nak belikan adik aku Joe dengan Nazwana Bila? belikan baju souvenir. Lepas tu aku cakap dia yang ini ada size tak gitu. Lepas tu tengok pada aku, Waduh. macam waduh. Waduh, ada size untuk spander. Waduh, gede ya kamu. Aku macam Gede. macam gede di dalam seluar. Ular dah panggil dia. Tapi yalah, tu aku cakap ni bukan untuk aku, bukan untuk aku, untuk Bukan aku. aku. Dia panggil aku. Tak lah. Ini sebelah Boyan. Ada boyan pula masuk. Tapi kau pergi sana kau tak pergi Jimi Hendrix punya kedai. Big dog big motherfucker. Tak tahu itu. Dah senyap. Tak sebab Tapi dia kebayang. short lah tu. Ada soal. Pasal orang masuk kedai tak beli barang setakat nak rekod. Alah. Kan sekarang dia punya rules, kalau kau nak aku berbual kau. Kau beli dulu. Tapi dah Dah pasti ya. kalau aku buat sekarang pun macam benda je. Macam awkward. During that point kelakar. Dia kena buat benda baru. Ya. Kira maki sambil telanjang bogil. Maki sambil? Telanjang bogil. Tak pakai seluar. Tak pakai seluar besar. Dia viral balik. Siul lah. He's back. Jimi Hendrix. Macam yang ni Sok Bey pun dah. Sobe dah kena kecam. Lepas Sebab tu- dia pergi pegang tu World Cup. Bunuh. Alah. Lepas tu yang si pendek tu yang apa dia cakap? Sebulah. Bukan. Dia sama macam Sok Bey. Macam super rar. Sama Super rar. Itu macam Dia macam orang kecil. itu macam Hasbullah kan. Dia dapat tonton super rar. Sama je. Habis dia wing kat kau. Turki Egypt tu. Entahlah. Dia punya makanan dia macam ada gold kat kuih. Nanti dia buat Kunafa tu macam kunafa. Rasa aku lupa. dia macam baklava. Rasa Tu pernah. baklava. Baklava. Baklava dia macam tak aiskrim kan. Dia super rar. Rasa aku ingat sikit. Aku ingat. Mesti ada je. Kamu kau nampak ke? Semua orang macam orang Turki Tapi Lagi satu yang itu dah senyap. Yes. Dia pakai produk. Dan itu dah senyap. Sok Bey dah senyap. Semalam aku nampak ada satu orang pendek juga. Baru ya? Baru. Tapi dia tak, just macam gitu je. Oh baru ya. Ya. Aku tahu yang kepala kecil itu. Siapa sih? Yang mana? Yang kepala Semua. triangle. Kepala kecil tapi kepala triangle. Oh, Dia kelakar nanti aku tidur kau. baru-baru ni ya. Baru. Dia masuk bilik perempuan tu kan. Siapa sih? Kelakar gila nanti aku tidur kau. Bodoh je. Okay, anyways. Kira banyak orang kecil ya. Itu orang kecil.
Dunia dah nak kiamat. Apa benda? Diorang dah bond. Benda yang kiamat. Aku tak tahu. Apa kau nak topik apa hari ni? Topik ni pasal 20 minit saya kita berbual Bali. ni macam apa dia dah cakap? Get back. Get back apa? Get back ke apa Throwback. Bukan yang orang dah lama tak jumpa, habis jumpa balik. Reunion. Comeback. Throwback lah. Bukan throwback. Gateway. Bukan apa saya ni? Okay, apa lagi? Kalau Tak macam kau get together macam. Dia syarat saya kira. Okay, macam after so long habis korang get together. catch up. Catch up. Get back apa? Get back Get lah. back, Comeback lah. The best back. Tapi sebelum tu aku just nak cakap aku tengok Jokoi tu hari. Kau ada baik. Bagus ya. Im nak buka cerita kau pula nak Tak, itu baru je. nak buka Tak, joke. kau buka sikit. Kelakar. Okay, dah next. Okay, tu kita buka dekat next episode. Kita buka Im punya dulu. Ya. Okay, ni aku nak berbual pasal ITE. Catch up Budak session. IT Catch up lah. session. Aku tak relate lah sebab aku budak degree kan. Pasal dia aku jumpa members ITE semua. Okay. Macam semua dah kahwin dah tu. Kau dan Rauf IT sama ke? Tapi lain dia one junior aku. aku junior. SM. Alah. Habis korang sama-sama? Rabi apa? Rabi. Dia Rauf suka aku sikit. Boleh nampak tak aku cakap. Rabi kan ada. Dia nampak kita main tangan tau. Aku nampak. Dia joke. Rabi kan ada bond, the strong bond. Strong bond. Faham? Okay, lepas tu? Macam terimbas kembali lah. Macam lama-lama punya Kenangan. rabak-rabak. Kes dulu aku IT Central. Bila aku masuk sekolah, aku expect macam macam gangster. Sama. Pasal aku masuk Central, aku first batch. First batch of Central. So aku rasa gangster-gangster semua macam aku tak berani macam kat sini jadi boleh makan lah ni. No, label because IT Central banyak budak design lah. Budak design banyak. Design Budak dia- IT pun banyak. Tapi yang Nerd. gangster ni banyak kepada yang lama-lama punya IT. Yang macam lama-lama IT punya. Balestier, IT McPherson. IT Bedok. Tu gila-gila punya tu. Saya Andrews pergi. Sesingkat waktu itu. Tang-tang gitu punya. Sekarang dekat yang IT East kita kan yang Aneh-aneh lah. Kau secondary school diorang hantar pergi IT tak? Untuk 1 hari 2 hari tu. ada Ada kan? Aku pergi McPherson je. McPherson Cik pasal saya diorang. East lah. Aku pergi East. Oh, dia kau pakai baju sekolah. Kena kacau lah. Kan McPherson. McPherson aku pergi dengan Central. Central is the next year. Ya. Gila-gila babi. IT McPherson aku pergi. Dulu IT macam secondary school saya. Dia tak macam college. Sekarang kau pergi Central, West, East, nampak macam Proper. ada Central macam mall. Yes. Macam besar siul, besar gila. Exactly. Modern lah, modern. IT McPherson, kantin dia kantin. Rundown lah. Alah, rundown lah. Macam cute. So aku akan dulu IT macam itu. Tapi bila dah masuk CMA macam dia dah Lain. Habis. Tapi macam ada yang gangster moments. Case Aku ada classmate. Classmate aku abing-abing lah. Macam what's up cik. Ni kau orang tengok sikit kan. What's up cik. Mesti cari gaduh punya. Genetik lah. Always lah. Ni Tapi dia ni case banyak berbual je. Tapi action tak ada. You meet me outside lah. Tapi macam Hilang. masuk kelas. Tak suka saya. Tapi case- ni kau apa course? Aku mechatronics dulu. Mechatronics. Dia case that one time dia pergi kat bawah kan ada macam fair price tu. Ya. Supermarket. Oh ya. Fair price. Aku rasa fair price dulu. Sekarang Sheng Siong. Sheng Aku Sheng. Dulu Habis dia beli SCC Syong. kat dunia sekolah ada Sheng. Sekarang- dulu time kau dengan aku NTUC. NTUC fair price lah. Okay. Kau dari Central lah dulu? High Nitec lah. High-tech kau Central. Nitec CMA. Okay. Lepas tu? So after that dia tu pergi beli macam parang kau NTUC. kat NTUC. Boleh beli lah. Dia dah naik pergi Skycourt. Kau tahu Skycourt kat atas. Dia macam aku dia cakap Iman you follow me lah. Iman you follow me lah dengan lagi dua budak Cina. Okay. Aku dah ikut lah. Okay, kau dah only Melayu lah. Orang Melayu Tapi macam boleh classmate pakai kau. ni lah. Ni classmate kau. Dia classmate aku. Leceh. Dia dah jalan, dia dah naik, kita dah naik Skycourt.
Kes dah kat dalam toilet lah. Macam we wait for him here lah. Kiwek. Tapi dia kau dah pegang tu parang. Tapi parang dia is inside apa tu? Packaging. Oh tak. Packaging tak boleh buka. Packaging tu macam cibai ada scissors lah. Fuck asal. Dia marah-marah tu benda. Dah seal dia. Seal kan kau kena pakai potong scissors lah. Lambat. Macam aku dah macam you always talk on this lah, you never do. Fuck but today I want lah. Tak asal itu pasal korang gaduh. Pasal kau tahu yang Kofu. Kofu macam ada budak kat luar. Macam tengok-tengok dia. Budak Cina dia. Tak tahu macam kenal ke apa. Bila dia macam tengok up and down. Dia cakap he stare me. Dia cakap aku he stare me up and down sia. Aku dah macam just leave it lah. Aku cakap dia bukan gaduh dengan kau. Bukan. Dia ajak nak pergi perang. Dia dah macam you wait here lah. Aku memang nak wait here pun. Tapi dia dah pergi kan dengan budak tu. Dia dah berbual. Dia suruh jumpa kat atas. Yang budak tu dah jalan. That's where kita pergi beli yang parang tu. Tapi jadi fight lah. Tak jadi. Tapi pisau pun tak buka pun. Tu benda pisau. Lala dia buang kat dalam dalam apa tu? Dalam dustbin lah. Tong sampah. Tapi yang budak balik kelas. Budak tu dia berbual kat luar terus dah habis. Buang duit kan. Mak kasih duit. Buang lah balik kasih mak dia. Boleh beli Kofu. Dah potong tu benda Ellie boleh nampak action. Not today lah dia cakap. Belum buka belum buka. Lah. Macam bodoh saya dia ni. Kau ada pengalaman macam ada gaduh lah. Aku dulu bukan ni aku bukan bad boy dulu. Tak lah. Aku dulu dengan perempuan ni. Bukan bini aku dengan perempuan. Bukan sabar. Aku dating perempuan ni kan. Lepas tu classmate dia tak suka aku. Okay. Dulu aku kelas lain. Kelas lain dengan perempuan ni. Ada kita vokal sama sisi kan. Ni yang pop sports punya. Dah pop sports. Have lagi. Wash your Okay. Wash your tone lah. Wash your tone. Pitching je ke pitching. Pitching A minor. So aku tak ingat macam mana lah. But aku tahu budak classmate dia Cina lah. Tak suka aku kan. Habis diorang satu abing, satu macam makrib tapi bukan makrib. Tapi kalau macam nampak aku dengan perempuan ni nak pergi sekolah kan. Selalu kita pergi sekolah sama. Nanti dia macam tengok. Habis stay aku tu. Kira dia suka perempuan tu. Tak. Oh tak. Diorang just tak suka. Protektif lah kira dia. Perempuan tu suka komplain benda-benda yang kalau kita gaduh. Nanti dia suka share kat kawan-kawan dia. So dia create this negativity kat aku lah. Pasal diorang tak suka aku. Pasal dulu aku suka macam control perempuan ni kan. Pasal kita tak end up together pun eventually. So satu kali tu kau tengok dia perempuan ni yang bilang aku cakap this mamat ni nak jumpa kau lah. Perempuan mana ni? Yang aku date dia lah. Ni central lah? Tak, Simi. Kat Simi. So aku macam kau bilang aku mesti take action lah kan. Ni dua step kiri apa. Nak jumpa aku kan. Nak jumpa sangat aku jumpa lah. Tak jumpa. Abang Wan Lepas tu aku ingat on that day kita pergi sekolah tau. Lepas tu date aku macam tu dia. Lepas tu tu dia. Aku dulu lah. Saya dah pusing. Dia tengok aku ni macam apa muka macam step bawah. Tu macam tu aku cakap tengok jauh-jauh apa datang sini kita kenal-kenal. Kau dulu tak ada nickname One jahat. One tricep. One fridge dah. Dulu lain. Susah nak goyang Dulu lain. Dulu macam kuai-kuai. One JR. Tapi yalah aku tak suka gaduh. Cuba dia macam ada suka macam tengok jauh-jauh. Pasal aku keluarkan aku lantangkan suara aku cakap tengok jauh apa atas sini kita kenal-kenal. Lepas tu tengok tu macam tengok apa saya itu kan. So naik bas. Naik bas dia naik dulu. Lepas tu aku dengan date aku tu naik lambat dah berdek. Dia dah duduk. Lepas tu aku tengok siap dia ni habis dia dah macam gitu. Dia gitu je. Aku cakap kau maybe dia ada sindrom macam itu. Tak tahu. Side eye syndrome. Dia banyak mulut je. Banyak aung-aung lah. Lepas tu balik kelas kau tahu date aku tak kasi aku gaduh. Tapi dia masih update aku apa diorang cakap semua. Macam nak kau gaduh tapi tak mau gaduh. Faham? Lepas tu satu kali tu dia cakap apa aku tak happy. Tu aku macam okay fine. Kau cakap kau apa? Tak ingat. Tapi aku tahu dia cakap
Diorang ni grup lelaki dia ni Cina tu, Melayu tu semua cakap macam apa dia cakap? Aku kau nampak dia kat luar, aku kasih Asia. Oh dia cakap gitu. Tu aku cakap dengan date aku, tadi kat interchange dah depan muka, asal tak cakap apa kan? Kau tengok Tapi jauh. end up gaduh ke tak gaduh ni? Tak, ni nak ni Okay. Terus aku tadi climax ni tengah climax. kelas, tengah nak kelas, habis kelas ni, aku terus turun pergi Cafe One. Cafe One, okay. Cafe One. Kan depan Cafe One ada CVC kan? Correct, yeah. CVC. So kebetulan aku tengah jalan, dah otak aku macam ni, kalau aku terserempak dia siap lah. So aku turun daripada yang Semta tempat aku CC kan. Turun, pusing, aku nampak dia tengah jalan menuju Towards kau tapi dia jauh. Dia macam tu dia. Lepas tu nanti aku terus macam buat wudu. Kau tahu macam that? Oh okay. Takut nak tengok kan. Buat wudu, dia berbual. Tu aku jauh. Aku je hoi. Lepas tu lepas tu tengok aku macam terperanjat lah. kau tengok apa sial? Tu macam Dia tu pergi depan muka dia. Kau tengok apa? Tu macam kau bagi aku apa? Aku tak bagi nama kau. Aku jerit hoi. Nama kau hoi ke? Tu macam baik kau jalan sekarang sebelum aku buat kau macam budak depan kawan kau. Jalan. Tu macam tu jalan. Lepas tu Complain ada komplain girlfriend date aku dia jumpa date aku lah kat kedai kat Cafe One. Dia cakap just now your boy shout at him yang Cina tu you want me to call my friend? I want to call my friend. Kentalan. Tak ada. Tadi dah aku jerit Dah depan rumah tak cakap pula. korang ramai, aku seorang kau, diorang ramai diorang tu diam macam kiwek. Selalu macam gitulah. Orang cakap Belum lah. Lagi aku dulu sokok kentalan saya. Makan lah. dulu kau Aku nak tengok juga. okay, kau ada maths apa? Sure. Habis kau orang tak ada experience. IT tak. Tapi primary school ada yang dahsyat. Dah sini kat luar Ni kat dalam sekolah. dalam sekolah. Dia IT kira primary school. So kira aku primary 6. Habis kan kau tahu nakal-nakal kan. Habis macam ada satu budak macam kau lah. Macam Ro kau tolong settle dengan dia ni. Aku tengok okay. Dulu kan primary 6 besar kan. Primary 6 aku consider besar apa. Turun gini, aku dah cakap asal lah aku gaduh ni. Gini habis dia macam panggil member luar. Member luar Duk, ramai sial. Kat luar sial ramai. Member luar dia. Piu-piu ada. Tak, ni macam yang gangster-gangster. Oh gangster. Marik punya. Marik. Habis aku dah, sial lah aku nak member aku dah. Ini macam mana kita nak balik. ni balik kicap tu. Betul kita. Bilang principal lah. Bilang principal cakap okay, you guys call your parents now and fetch you lah. Tak ada principal pun. Then how? Ayo no. Lepas tu aku call lah arwah bapak aku. Arwah bapak aku tunggu sampai sebab diorang tengah tunggu kat luar tu. Habis satu orang tu masuk. One of the outsider masuk. Lepas tu arwah bapak aku datang. Wah tak ada higis lah. Aku ingat arwah bapak aku marah aku. Aku just boleh fetch. Ada orang cari pasal lah orang luar. Okay bagi sekejap lah. Dia turun kat taksi kan. Turun. Dia pergi kat budak tu Zah. Dia cakap mana bapak aku nak pancung. Bapak kau pergi cuak. Dia panggil bapak dia terus ya. Aku dah macam dia tak ada cik. Mak kau bawa ramai-ramai. Habis depan orang bapak aku kau dah bacul. Aku dah sial lah. Dia gitu dah. Kalau aku dengar pun seram sial. Aku terus straight. Kau panggil bapak kau turun sekarang. Dia dah banyak kali. Kau panggil bapak kau turun sekarang. Sial lah dia dah. Muka dia dah cul tu. Bapak dia macam yang lain semua pelan-pelan jalan. Yang lain tengah tunggu dia. Dia tu kira dia dah kat dalam. representatif lah. Tapi dia boleh nampak macam secondary school ke. Secondary aku tahu lah. Bila kita primary school kita takut-takut dengan budak-budak secondary from there on aku jalan macam pas blok dorang akan lipat. Tiga nama Hero jam. Dah kenal lah. Dah tahu nama. Terus aku macam takut Aku pun ada macam gini. Primary school juga. Kan dulu aku suka bully kan. Satu budak ni dia bully aku. Lepas tu dia dengan Joe, dia pun main rugby dan Joe dulu. Satu kali tu lepas izon ke apa entah. Rugby match kan. Dia terbuang adik aku punya mouthguard. Oh okay. Tapi aku rasa Joe lupa, tak dengar ke apa sampai dia. Tapi dia buang. Lepas tu bila balik dia tanya, mouthguard aku mana? Tu budak tu cakap aku dah buang.
So adik aku bilang bapak aku, mak, bapak aku memang tak suka budak ni daripada day one tau, pasal dia bully aku. Sekali bapak aku dengar, siapa buang? Adik aku cakap, Denny kan. Okay, aku bagi dia nama Daniel. Bob. Daniel ke Bob? Daniel. Apa? Bob lah. Mod. Lagi. Mod buang Aziz punya mouth guard lah. Siapa? Mod, jom kita cari dia. Dia duduk mana? Adik aku cakap duduk kat situ. Okay, bapak aku memang tunggu. Turun kereta, Mod, kau sini kau. Terus dia macam, dia first start gini lah. Primary school je. Time tu dia primary 5 ke primary 6 aku tak ingat. Tapi kat situ dia duduk berbeda east view semua kan. So dia panggil, Masal, cakap kau buang anak aku punya ni mouth guard Aku tak ingat apa conversation dia. Kiwet bapak aku dah cekik dia semua sah. Kau tahu dia start giri kan. Dia macam nak gangster tu kan. Sekarang pun dia gangster kan eventually. Nangis sial. Maksudnya kau ikut aku sekarang, aku bawa jumpa mak kau. Habis kita settle. Jangan Ci, saya minta maaf Ci. Selalu gitu kok. Macam nanti dah kena trigger by ajak jumpa mak bapak dorang dah tak boleh tu. Lepas tu kan balik, adik aku happy lah. Cik, abah dah settle lah saya kes ni. Aku dia siapa? Macam Mod. Aku macam, sial lah. Pasal aku boleh aku tahu apa. Yalah. Aku macam, besok mati saya ni. Betul-betul lah. Besok pergi sekolah, kiwet. Kena bully lagi, sial. Tak bilang bapak kau lagi ya? Aku takut. Pasal aku tahu macam aku bilang bapak aku turun. Aku kena lagi. So aku dia. Apa, just keep on bilang lagi. Jadi dia tu dah kena cekik. Dia kat itu kereta apa. Datang kecil. Tapi yalah, that's one of the Kau ada lagi? Ada lagi Kalau aku ada satu cerita. Aku just campur-campur dengan budak nakal lah. Tak consider nakal lah. Nakal lah. Nakal. Tengok rambut dah tahu. Tahu lah. Tengok rambut. Playful way lah dulu punya nakal lah. Yalah. Kalau tips yang budak-budak nak masuk IT, campur dengan first chair, second chair. Actually budak IT sekarang dah relax lah. Dah relax. Tak, gangster-gangster ni semua pun dah relax. Dah tak macam dulu pun. Gangster sekarang dah buat barbecue punya hot pot ya. Bukan scandal bullets Scandal bullets bukan. Sekarang dah zaman relax lah. Dah tak ada Ini lah. siapa punya birthday? Ini apa? Aku ada satu cerita. Tapi dia bukan cerita aku. Dia cerita aku kenal. Okay, boleh last. Tak boleh sebut lah nama dia. Nanti tak sedap lah. Tak payah sebut. Tapi lepas of course aku bilang siapa. Okay, boleh. Kita budak scenes ber. Dari situ aku tahu scenes ni satu hati lah. Kita macam brothers lah. Memang lah. Macam satu kali ni aku habis sekolah. Lepas aku nampak kita namakan dia Mod. Bukan, Mod dah guli. Mod dah go. Daniel tak style lah. Bot. Junior Chong. Okay. Oh, Cina lah. Tak ada Melayu. Nak buat Chong. Kau tahu kita punya cafeteria kan, kan kat atas kan, bawah kan stadium kan. Kau pernah pergi scenes? Yang belakang swimming pool lah. Okay, kat situ nak turun pergi big step. Menuju big stepnya. So tak salah aku cerita this, Chong ni dapat news. Dia gaduh dengan satu budak ni, budak Cina ni, kat kelas. Dia dah gaduh. Dia report bapak dia, sama macam kau lah. Dia report bapak dia. Lepas tu bapak dia bawa geng-geng bapak dia turun Wah, tu dah kat luar sekolah kan. Itu dah gila babi kan. Lepas tu geng bapak-bapak kat kantin. Abing asing. Kat kantin ni, dia yang Chong ni dapat news yang bapak si budak ni tengah tunggu kat luar. So coffee shop. Tak, kat luar gate je. Kat luar gate. So Chong ni macam, dia turun. So aku tengah on the way pergi kantin ni nak makan. Yalah. Tak payah pergi makan kan. Kita tak cakap apa. Aku jalan, aku macam, gimana? Macam aku nak pergi jumpa ni budak ni yang bapak kat luar. Macam ramai lah. Kau tahu dia pusing. Budak Rabi semua ikut dah sial. Oh, serius lah? Dia punya batch. Terus aku cakap, dia pun bawa Dia tak tahu. Macam gimana? Ramai dia pusing. Ui, semua batch dia daripada normal tech sampai express ikut. Kira diorang tahu lah. Pasal dia cakap, aku nak pergi ni ada ni. Tapi budak Chong tu tak ajak dia. Tak ajak diorang. Diorang just pergi semua je. stop. Apa diorang buat,
semua ikut. So bila aku nampak tu, gini, cakap aku gini. Tapi asal ramai lah kau bawa. Tu alamak. Tu si Chong tu macam, ui, ramai apa? Gila, semua satu artis ya. Lepas tu dah jumpa kat luar sekolah kan, bapak budak tu nampak, dia macam, you come here. Cak no, you talk to me here lah. Dah semua langsi lah, dah ramai You come here. Lepas tu dia bawa corner, dia cakap, you give me face lah in front of my son. Cakap, I asking you nicely right now, stop bullying and then we settle this problem. Tu dia macam, sweet lah. Tapi nampak macam terror lah. Budak secondary school berbual dengan orang tua siul. Kata pirut lah. So absar. Kalau pasal ramai boleh lah. Nampak macam ramai-ramai gitu pun salah. Ni nak fight pun dah pancit. Budak Rafi bukan skering semua ada badan tu. Kira kau pancit orang nak fight. Kira bapak budak tu macam, sial lah, anak aku dah salah orang guys. Kebalik kau malukan aku. Sial. Bodoh. Tapi aku dengar tu macam gila babi. Tapi tu K Gangster tengah hype. Zero semua kan. So macam fanatic lah. So, tapi bila aku nampak tu macam, sial lah ramai sini. Kalau kepukul orang lupa saya. Kau nak Dabi bilang Wan. Wan mana? Wan. Tapi Sin kat tepi road tengah baring. Okay. Sin memang banyak cerita lah pasal ni gangster semua. Datang ada satu budak rugby juga. Dia senior aku. Dia kena potong kat luar, dia pergi klinik jalan. Okay. Kau tahu Relax. Banyak kes ber. Dia klinik depan mata je. Tadi dah kena potong tu. Diorang banyak kes lah. Selalu banyak kes-kes kat luar. Potong pasir mah. Potong apa. Tapi aku dulu good boy lah. Dulu aku sekolah aku junior memang tak ada orang. Tak ada apa-apa saya. Tak ada apa gangster. Gangster ada lah kes. Banyak. Dulu banyak lah. Tak, tapi mixed school lain. Mixed school dia macam mixed school yang gila babi. Sebab kan ada perempuan lagi hype. Lagi macam nak apa tu orang lagi hype. Tapi kalau boy school, dia gaduh betul gaduh. Dia bukan nak impress tu semua. Itu yang macam sial. Aku masuk IT kan. Aku dah St. Andrews 4 tahun. So bila aku masuk IT kan mix kan. Aku culture shock gila sial. Ya macam secondary school dah gaduh pasal perempuan. Aku dah macam boring. Tak ada perempuan dalam sekolah tu Tak ada perempuan dalam sekolah tu. Tak ada masuk IT. Tak IT. Bila IT. Okay, St. Andrews gaduh. Pasal I mean St. Andrews is normal. Boys school gaduh. Kau macam kau masuk jail, kau tengok tak sedap je. Kau tengok gitu kan. Tapi bila aku masuk IT, yang orang gaduh ni is pasal perempuan. So aku macam banyak banyak cerita. Lepas tu macam Kas aku film kan. Film banyak perempuan cantik lah. Kau film banyak perempuan? Budak film memang banyak. Berapa cantik kau cakap? Film banyak perempuan. Aku kan Berapa cantik? Tak payah cakap aku. Okay, bagus, good answer. So budak ni, satu budak ni dia macam nak try dia ni, tak dapat, next week dia try dia ni pula. Lepas tu macam tipu lah kalau aku tak ada crush juga kan. So aku ada crush kat situ. Joget lah. Wedding dress satu. Macam budak ni tengok aku, dia semua yang dia tak dapat, lepas tu dia pergi kat aku punya crush pula. So macam aku nak try dia ni. Macam apa sial, like tak laku, dia tak laku lah. Tak laku. Muka gigi dia macam cerita si Udin. Kau tahu si Udin? Macam mana nak laku kan? Susah. Braces mahal kan? Siul lah. Kita pun dah berpanjangan kita. Berpanjangan dan dah sampai ke akhir episod ini. Yes, kita jumpa di episod lagi satu. Lagi gila, lagi baik.